kita memang bagi arkitek sampai option Lepas tu, banyak saya dah settle lah. Dia pilih no formula. Lepas tu you update lah dekat percent actual tu. Kat sini persen. Update lah. Okay, saya update contoh saya. Ya. Senang lah. Okay. Contoh macam kontraktor ni saya tak payah ubah dia tak ada berapa persen. Tak payah ubah. Tengok your insurans berapa persen. Oh, yang dia bagi 28 ni dia just dia punya base Saya boleh edit lah. Boleh. Okay, saya rasa kontraktor local consultant. Saya buat 30% kot. Performance bond ni saya dah submit dah. Sebab saya submit dah BJP. Jadi 100% lah kan. Sendiri punya saya. Dia suruh saya cakap kat arkitek. Lepas tu saya pergi cakap. Lepas tu dia takut. Yang ini tuan saya boleh letak 100% ke? Jangan takut. Ikut you lah. Sebab saya dah submit surat untuk WJP. Ikut you lah. Itu saya tak tahu yang tu. You update lah situ. So, saya takut lah saya letak dulu 70%. Insurans saya memang dah 100%. And then yang ini saya memang 100%. Lepas tu owner besar tu BB. Okay. Dia tahu modal Sarah tak pakai modal Sarah. Owner projek owner projek BB. DB ada akaun kan? Ada. DB. DB. Tu Azmir sama Nasri. Sama ada. sorry tuan, office saya bising sikit. Jalan. Tak apa. Jalan. Yeah. So 100. Lepas tu sikit. Owner projek sama. Sana guna pakai modal Sarah. Sini dia jual sama sekolah. Ini bahasa isyarat. Apa dia? Okay, safety 100. Minggu depan lah. Tapi Dia janji dia yang Ibu dah bagilah. Tapi apa? Masa yang tu memang diorang nak pilih model Serah lah. Mesti saya pilih. Boleh suruh cakap, saya cakap. Thank you. Nanti tak apa. Tak apa nanti dalam proposal, okay, option 1 Coursera, option 2 model Serah. Tapi Coursera you kena panggil mereka buat lu kita. Yalah, dah bagi dah. Okay, so saya pergi dekat yang part fizikal. Yang ni saya tak start lagi, yang ni pun saya tak start lagi. Kosong. Kenapa kosong? Kalau kita nanti dia sign option 2. Alamak. Kita pakailah model Serah ni. No problem. Saya banyak lah buat projek. Kadang-kadang saya ada sampai 5 so option. saya dah start demolish berapa persen demolish? Demolish berapa persen? Esok saya nak cari. Dia nak propose dia dalam itu apa? 50% nak demolish. Propose model Serah. So yang lain tu saya tak start lagi lah kerja ni. Macam Coursera. Supply ni kita dah start. Mana dia mau dia nak alpha lah. Okay. Ni saya tolong kulit ni bagi. So yang ni semua tak start kerja lagi kan? Kalau dia kosong lah, kena pastikan kosong lah. Yang mana yang belum start tu pastikan kosong. Kalau saya tak double check. Repair kosong. Sebab demolish je saya baru start kerja. Kosong. 38 unit. Kosong. Dia pergi dah. Ruang leka pun kosong, mekanikal pun kosong, okay, semua kosong. Okay, tengok berapa. So total Dia bagi Saya bincang dengan 1%. Okay, update ni. So saya 1% berapa kos dia? Kos dia You pergi update dekat SQ lah. Sekejap update Okay. So saya tutup ni. Kos dia sepatutnya saya boleh claim 20,000 je. Betul. Cuba tanya ni. Cuba tanya ni. 3,000. You pergi update lah. Update dekat SQ. Update lah. Saya buat 11 hari. Physical 1%, actual pun 1%. So variant, variant tak ada variant. Tu dekat SQ ada. SQ?
Sana ada sini. So variant dia saya letak kosong lah kan. Okay Alah. lah. Then you KMS sudah settle. Macam ni Okey. So kalau yang ini saya kena letak nilai dia berapa tadi? Sekejap. Pujuk-pujuk lagi. Physical 4 juta. 1%. Pucung. Ada bangunan tambahan. Financial Okay. RM 20416.72. This is actual. Kalau plan RM 1.3 Kan saya sebab 45 you pula dah orang ambil. saya buat projek. Ya. Kamu ada. Lepas tu kena arkitek. Tu yang boleh lekat. 24500 sekejap saya Ya. Kami nak fokus bagi tu je lah. Esok pun dengan kumulatif ni saya masuk nilai yang